empat tawa jadi kenangan. Satu keluarga, satu cerita, bersama kita sampai bila-bila. Assalamualaikum, welcome to KS Channel. So, pagi ni kita nak on the way ke Melaka. Ada wedding cousin dekat Melaka. So, kita layan video. Alhamdulillah, sampai homestay. Ready Pak Ju? Besar Mahiri. Inilah homestaynya, dah sampai. Bilik satu, bilik Cik Nani, Bilik Latin Mangah dan Muslimat. bilik Mangah. Mangah dan Muslimat. Kejap, Papa nak tunjuk ni. Welcome to Nilofa Villa Melaka. Bilik 4. Ni bilik pakcik. Bilik 5, bilik pakcik. Nice. Oh, dekat atas pun ada. Atas pun ada bilik lagi. 5 bilik. Kitchen dia paling best untuk budak-budak. Kita ada swimming pool area. Baik-baik licin. Kalik. Tukar baju dulu, jom. Ya. Jom dalam tukar baju dulu. Oh, ada BBQ set. Hai anak-anak, tak menyempat baru sampai, salin baju terus kerja dalam swimming pool. Layanlah anak-anak oi. Masa ni family kita orang je baru ada, yang lain belum sampai. Wah, senang hati betul bujang korang ni. Dah dapatkan swimming pool, dah seronok-seronok. Wah, malam berjoget dia. Namanya Khalid Safi, cute bukan main. Berlesung pipi senyum dia lain macam style. Bangun pagi cari lori dulu, kalau tak jumpa muka jadi keliru. Oh gemai lori kecil atas lantai, bunyi brum brum. Tak pernah penat tengok lori besar lalu tepi jalan. Terus jerit papa lori, lompat-lompat satu. Buat vlog kan? Apa dia? Buat sarapan. Tengoklah ni budak-budak semua. Time tengah sarapan, sambil tidur pergi mandi kolam. Layan. Penting korang happy. Tu, tak tahu abang ambil kan? Bangun pagi senyum sikit, walau rambut kusut selit. Minum kopi tambah Ali, gula, tolong ambil kan tu, pelampung bagi ni. terus rasa Ali. dunia gembira. Burung nyanyi cip cip cip, kucing pun menari zip 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 zip. Kalau hati rasa sunyi, jom kita happy sendiri. Tepuk tangan satu kali, hentak kaki kanan kiri. Okey, Tak perlu mak dan tunggu hari ayah cuti. di pagi diorang pagi ni brisk walk dulu, cari stamina, jalan-jalan. Homestay ni dekat tau dengan taman. Nyanyi sekali, buang semua rasa seram. Putih hati, pusing-pusing jangan henti. Senyum manis coba sekali, kalau sedih datang lagi. Kita halau ramai-ramai. Kalau hujan turun. Azizo Hakim bin A. Aziz. Yes, sir.
Aku nikahkan dikau dengan anakku Nurul Najihah binti Zaidi dengan mas kahwinnya 1 dinar emas tunai. Aku terima nikah Nurul Najihah binti Zaidi dengan mas kahwinnya 1 dinar emas tunai. Okey, Jumaat malam ni kita orang semua free and easy, tak ada apa-apa aktiviti sangat. So sebabkan ramai budak-budak, ramai budak kecil, taman permainan pun dekat. So kita orang yang abah-abah ni bawa lah dia orang main-main dekat taman. Enjoy lah korang ya. Bukan budak-budak je yang main taman permainan tau. Abah pun join sekali. Okey, jap. Ye, cepat sikit je. Alright. Balik dari taman permainan, masa untuk makan malam dengan semua family. So inilah makanan yang ada. Sangat-sangat sedap. Thanks pada chef-chef yang memasak. Tahu cerita apa? Okey, keesokan harinya semua family dah segak bergaya, dah bersiap untuk pergi ke majlis persandingan Hakim dan Najihah. Sebelum gerak, kita bergambar dulu satu family. Kita nak pergi mana? Kita nak pergi kerja kahwin. Kita nak pergi rumah. Okey, rombongan semua sampai. Rombongan pada ni Jom, lintas, jom. Okey. Adik pengantin. Segak bergaya. Mak pengantin dah sampai. Rombongan-rombongan. Okey, kita kumpul. Okey, rombongan pengantin lelaki dah sampai. Jadi. Nanti kita balik malam sikit kan? Boleh. Jalan, jalan. Yang Melaka. Tak apa, kita balik kita Terus hantar mak. Kita BP luar. Okey, dah sampai. Oh, ada lagi. Okey, rombongan pengantin lelaki.
Makeup sendiri ke? Wow. Pandai makeup. Okay, ni rombongan kita dah. Salah. Jangan. Kita laju. Sini. Sampai bila? Taklah high record. Record dalam video ni. Dapat good dah. Dah banyak ah. Sekejap nak tolong tap screen. Kalik. Sini. Dia dah nampak. Oh. Villa Istana Melaka. Jom. Oh, pandai dia Fiz. Pengantin baru. Okey. Cakap kat jawab apa? Kita kat mana? Saya dah ada kakak ipar. Kakak ipar. Yeay, ada kakak ipar. Sombong amat. Ni next ke? Okay, ni next. Oh, jadi buat ni. Okey. Assalamualaikum. Okey. Okey. Cuba. Itu nanti bawa. Datuk. Tengok cermin tu je. Oh, tengok cermin. Okey. Alamak, tak bawa pen nak. Oh, ada lah, dia sediakan. Jom. Sini. Ayo, bye. Jom. Ah.
serta isteri tercinta iaitu yang berbahagia Airil. dengan berbesar hati Pandai. menyambutkan dengan kesemua tetamu pada hari ini. Aira. Pasangan pengantin yang bakal tiba sebentar saja lagi iaitu Nurul Najihah binti Zaidi serta pasangannya Azizul Pengantin pihak A. Aziz sebentar saja lagi. Okay, Mak. Table first. Peace. Oh, rock. Okay. Okay, korang. Hai sikit. Tadi di makam pengantin. Makam pengantin, mana makam pengantin ni? Oh ni. Bila ada bila? Nanti lagi. Okay, ke sana pula. Hai sikit. Bila dapat? Oi, dah ambil aiskrim dah. Sedapnya. Ambil aiskrim mana? Burung merpati terbang berdua, hinggap sebentar di dahan cemara. Hari ini bermula kisah bahagia. Semoga cinta mekar selamanya. Selamat menempuh hidup baru Hakim dan Najihah. Semoga setiap langkah dipermudah, setiap ujian dikuatkan, dan setiap detik dipenuhi cinta. Dari takdir yang sederhana, dua hati dipertemukan.
Okey, balik kepada majlis hakim dan pihak. Kita orang sekeluarga lepak chill-chill dekat pantai Kelebang. Betul kau nak jalan. Uyo, jagung cheese. Kalik, kau main pasir je kau. Oh Mula-mula aku tak lihat. Terima kasih kerana menonton sampai ke hujung, kau memang padu pro. Kalau suka jangan lupa like, share dan subscribe selalu.